Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dekat blog Kayak Fishing Melaka. Okay, so kali ni kita nak bincangkan pasal event. Sebab ramai orang yang telefon aku, macam mana cara nak masuk dalam event KKFM Mersing Fishing Fest. Okay, cara dia macam ni. Untuk pendaftaran RM150. Pendaftaran untuk satu kepala. So contoh kata dalam macam bot ni boleh naik 5 orang contoh. Dan lagi 4 orang tu kawan-kawan anda yang tak ada pun bot, tak ada pun enjin, pun dia orang boleh join sekali. Yang penting satu kepala 150. Maksudnya kalau ada 4 orang, 150 kali 4. Jadi RM600. Kawan tu tak ada bot, tak ada enjin, pun boleh join. Boleh join sekali. Mana dah tahu kalau dia menang, dia dapat enjin, dia dapat bot, dah dapat free. Betul tak? Jadi kalau siapa pun nak camping, okey, camping ni satu cerita yang lain. Camping ni satu kepala RM10. Yang dapat ada bilik air, bilik mandi lah, bilik toilet, ada plug point pun ada. RM10 satu kepala. Contoh, kalau awak datang sana, awak nak camping untuk 2 hari 1 malam. Bermaksud 1 hari 2 hari 1 malam RM10. Contoh, awak datang bawa family, ada 4 orang So pembayarannya adalah 150 yang turun mancing. Lagi 3 tu tak turun mancing, dia hanya camping saja 2 hari 1 malam. Bermakna penambahan dia RM40. Satu kepala ni 150 campur 10, campur 3 orang tu 10 10 10. Maksud dia RM190. Itu kalau siapa nak camping. Kalau siapa yang tak camping, tak apa, boleh datang. Sementara dia tak bawa siapa kan. Sementara nak tunggu game tu, dia boleh tidur dalam kereta dulu lah, tunggu dalam kereta, dan lepas tu event start pukul 5.30, kita dah boleh susun-susun barang lah. Susun-susun bot ke, kayak ke, milipoli ke dekat tepi laut. Sementara nak tunggu bermulanya pertandingan tu. Okay?